Kita selalu dengar nama-nama macam Sir Elton John, Dame Judi Dench, Duke of Westminster. Gelaran-gelaran ni macam dah biasa kita dengar kan? Tapi pernah tak terfikir apa sebenarnya beza antara semua ni? Satu adalah penghormatan peribadi, satu lagi pula gelaran warisan yang datang dengan kuasa. Nah, dalam perkongsian kali ni kita akan rungkai hierarki gelaran bangsawan British yang agak kompleks ni dari seorang Sir hinggalah ke raja. Jadi apa agaknya yang diperlukan untuk jadi seorang bangsawan? Mungkin anda bayangkan istana megah, tanah beratus ekar atau salasilah keturunan yang hebat. Tapi macam mana kalau saya cakap permulaannya sebenarnya jauh lebih dramatik daripada itu? Cuba bayangkan sekejap. Anda tengah melutut di sebuah dewan istana yang besar. Sebilah pedang dengan perlahan menyentuh bahu kanan anda, kemudian beralih ke bahu kiri. Nama anda diumumkan. Wah, mesti rasa macam dah diterima masuk ke dalam golongan bangsawan kan? Tapi, ada satu perkara penting. Anda akan dipanggil Sir atau Dam. Anda belum lagi jadi bangsawan, belum lagi. Okey, jom kita mulakan dengan pangkat yang paling kita kenal, Ksatria atau Knighthood. Ramai orang silap faham, ingat ini langkah pertama nak jadi bangsawan. Tapi sebenarnya, ia berada dalam kategori yang lain sama sekali. Ia adalah satu penghormatan, bukan gelaran warisan. Memahami perbezaan ini, inilah kunci untuk faham keseluruhan sistem ni. Dulu, zaman pertengahan, sebut je Ksatria, kita bayangkan pahlawan atas kuda, kan? Hidup mati untuk pertempuran dan taat setia. Hebatnya, diukur dengan kemahiran bermain lembing. Tapi sekarang, zaman dah berubah. Seorang Ksatria atau dame moden ni, mereka saintis, artis atau dermawan. Mereka dihormati bukan sebab bertempur, tapi sebab sumbangan mereka kepada masyarakat. Nilai mereka mungkin datang dari memegang kamera, gitar ataupun sebatang pen. Bentuk penganugerahan Ksatria yang paling biasa dan paling kuno sekali ialah Knight Bachelor. Perkataan paling penting kat sini ialah tidak boleh diwarisi. Ia satu penghormatan yang diberikan atas jasa pribadi anda. Tak kiralah dalam bidang seni ke, sains ke atau perkhidmatan awam. Jadi, anak seorang Sir takkan automatik jadi Sir juga. Penghormatan ni, ia mula dan tamat dengan orang yang sama. Baiklah, sekarang kita tinggalkan dunia penghormatan peribadi ni dan kita masuk ke alam bangsawan warisan, dikenali sebagai the peerage. Anggap je ia macam satu tangga. Ada 5 anak tangga. Kita akan mula dari bawah dengan Baron, naik ke Viscount, Earl, Marquess dan sampailah ke puncak, Duke. Setiap langkah naik ni bukan sekadar gelaran yang lebih tinggi, tapi secara sejarahnya, ia datang dengan lebih banyak kuasa dan tanah. Anak tangga pertama ke dalam golongan bangsawan warisan ialah Baron. Dekat sinilah perbezaan paling ketara bermula. Tak macam gelaran Sir, gelaran seorang Baron ni secara tradisinya diwariskan kepada anak lelaki sulung mereka. Ini mengubah segala-galanya sebab ia bukan lagi soal pencapaian pribadi tapi dah jadi soal keturunan, salasila dan pemilikan tanah. Peranan Baron ni pun dah banyak berubah ikut zaman. Kalau kita undur ke tahun 1215, mereka ni bangsawan feudal yang sangat berkuasa. Sampaikan boleh paksa raja tanda tangan Magna Carta. Laju ke depan, tahun 1958, wujud pula Baron bukan warisan, life peers. Tujuannya untuk bawa kepakaran ke Dewan Pertuanan. Kemudian, pada 1999, kebanyakan Baron warisan hilang hak automatik mereka untuk duduk di sana. Nampak tak perubahannya? Dan petikan dari Magna Carta ni, ia betul-betul tunjukkan betapa beratnya pengaruh Baron zaman dulu. Inilah bukti bertulis pertama macam mana kuasa raja mula dihadkan dan siapa yang mulakan semua ni? Golongan Baron yang menuntut hak mereka. Okey, bila kita naik lagi tinggi atas tangga kebangsawanan ni, gelaran-gelaran ni bukan lagi setakat status. Ia ada kaitan dengan peranan pentadbiran dan ketenteraan yang sebenar. Pangkat-pangkat tengah ni, Viscount, Earl dan Marquis ni, mereka ni ibarat governor dan penjaga kerajaan zaman dulu. Masing-masing ada asal-usul dan fungsi yang unik. Jom kita bandingkan 3 pangkat tengah ni. Viscount, nama ni datang dari perkataan Latin untuk timbalan. Asalnya dia macam pentadbir yang uruskan satu daerah untuk seorang Earl. Earl pula, ini pangkat paling tua. Mereka ni pemerintah daerah untuk raja bahkan sebelum penaklukan Norman lagi. Dan Marquess, namanya bermaksud pemerintah sempadan. Mereka ni penjaga kawasan perbatasan yang sangat berkuasa dan sebab kepentingan ketenteraan tu, pangkat mereka secara sejarahnya lebih tinggi daripada seorang Earl.
Baiklah, kita dah lalui penjaga sempadan dan pentadbir daerah. Sekarang kita sampai ke kemuncak piramid kebangsawanan. Ini pangkat paling tinggi yang seseorang boleh pegang di luar keluarga diraja. Satu gelaran yang melambangkan kuasa dan status yang tak ada tandingannya. Pangkat Duke. Gelaran Duke ni datang dari perkataan Latin dux, yang maksudnya pemimpin. Dan memang itulah mereka. Gelaran ni sangat eksklusif, sampaikan gelaran Duke yang pertama di England, iaitu Duke of Cornwall, dicipta khas untuk putera sulung raja. Kalau anda seorang Duke, anda ada kuasa, tanah dan pengaruh yang sangat-sangat besar. Dan orang akan panggil anda Your Grace, satu panggilan hormat yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan anda, hampir macam raja. Sekarang, kita masuk satu kategori yang lain terus. Dekat sini, gelaran dah tak ditentukan oleh status bangsawan, tapi oleh pertalian darah dan garis pewarisan tahta. Kita bercakap tentang kerabat diraja. Gelaran diraja ni, ia macam satu jaringan yang rumit. Seorang putera raja tu, dia boleh pegang banyak gelaran pada masa yang sama. Contohnya, putera Wales tu juga seorang Duke of Cornwall, Earl of Chester dan macam-macam lagi. Setiap satu gelaran ni ada kaitan dengan sejarah dan kawasan yang berbeza yang menunjukkan betapa luasnya peranan mereka. Akhirnya, kita dah panjat semua anak tangga kebangsawanan, kita dah melepasi semua dukes dan earl. Sekarang, kita berada di puncak segalanya. Kita dah sampai kepada pemerintah berdaulat itu sendiri, raja atau ratu. Di sini, kuasa bukan lagi pasal warisan atau tanah, tapi pasal simbol dan peranan dalam perlembagaan. Peranan raja zaman moden ni orang kata memerintah bukan mentadbir. Maksudnya peranan mereka lebih bersifat simbolik. Tapi jangan salah faham, ia sangat penting. Raja ialah ketua negara, ketua angkatan tentera dan juga Gubernur Agung Gereja England. Mereka yang meluluskan undang-undang, melantik Perdana Menteri dan yang paling penting menjadi simbol perpaduan dan kesinambungan untuk negara. Jadi kita kembali ke Dewan Istana tempat kita bermula tadi. Anda bangun bukan sebagai seorang bangsawan, tapi sebagai seorang Sir atau Dame. Anda kini dah jadi macam satu jambatan yang menyambungkan sejarah beratus-ratus tahun dengan merit dan pencapaian zaman moden. Satu tangga kuasa yang kuno wujud dalam dunia moden kita. Selepas faham semua ni, persoalannya ialah apa sebenarnya yang diwakilinya hari ini? Adakah ia sekadar tradisi, satu bentuk penghormatan atau cuma sisa-sisa dari zaman yang dah lama berlalu? Sesuatu untuk kita fikirkan kan?